Kenapa scam pelaburan sentiasa ada dan tak pernah mati? Mereka tak takut ke? Bahkan ada yang buat berkali-kali. Jawapannya sebab kita terlalu baik. Akhirnya orang jahat rasa selamat dan terus ambil kesempatan atas kebaikan masyarakat kita. Perasan tak? Bila sesuatu skim pelaburan mula bermasalah, bila dah nampak tanda-tanda nak runtuh, akan ada yang mula buat posting. Saya dah lama tak terlibat. 3-4 bulan lepas saya dah berhenti dah. Saya sendiri mangsa pelaburan. Duit saya banyak juga dalam sistem tu. Saya pun rugi. Lepas tu orang ramai pun dah berhenti bercerita tentang mereka. Sedangkan masa program sedang berjalan, mereka-mereka ni lah yang paling kuat buat promosi. Mereka-mereka ni lah yang paling kuat mempertahankan program tersebut. Setiap video kesedaran, habis mereka komen. Mereka lah yang paling aktif mengajak orang masuk. Mereka lah yang meyakinkan orang bahawa program itu selamat. Malah yang lebih pelik, ada mangsa yang kehilangan beribu-ribu ringgit. Tapi bila tiba masa untuk bersuara, mereka pula rasa takut. Mereka pula rasa tak sampai hati nak tegur atau mengkritik individu yang pernah mengajak mereka masuk dulu. Sedangkan duit yang hilang itu hasil titik peluh mereka sendiri. Inilah yang membuatkan scammer, skim penipuan terus berani. Mereka tahu ramai mangsa akan berdiam diri dan teruskan hidup seperti biasa. Sebab itu scam pelaburan tak pernah takut. Sebab mereka tahu masyarakat kita cepat lupa. Sebab itu juga kita selalu nampak benda yang sama berulang. Nama program bertukar, nama syarikat bertukar, nama platform bertukar. Tapi kadang-kadang orang yang mempromosikannya masih orang yang sama. Kenapa? Sebab tiada apa yang berlaku kepada mereka. Beberapa bulan kemudian muncul pula pelaburan yang baru dan kitaran yang sama berulang lagi. Pada saya, selagi masyarakat terus cepat lupa, selagi itulah scam pelaburan ni akan terus hidup. Tak percaya cakap saya ni? Promoter ni pasti akan gunakan ayat yang saya bagi tahu tadi. Saya dah tak ada kena-mengena dengan syarikat. Saya dah lama berhenti. Saya pun mangsa penipuan.